Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera ya. So saya lihat ramai mengatakan berniaga di Shopee adalah sukar. So untuk berniaga di Shopee, anda harus back to basic. So ramai mengandung komisen tinggi, lepas tu pemulangan produk dalam 19 hari oleh buyer, dan shipment kena cepat. Ini semua adalah perkara biasa di dalam berniaga di Shopee. Dan anda tidak boleh nak katakan, tak boleh lah. Tidak boleh kerana anda meminjam platform tersebut. Sudah banyak kali saya katakan, kita meminjam platform marketplace untuk berniaga dan kita kena ikut apa yang diberikan oleh mereka. Tak suka, keluar. Itu kata Shopee lah atau mana marketplace lain. Saya akan cuba berniaga di tempat lain, tak mau Shopee. Shopee adalah biasanya yang mula dulu, okey? Dia akan mula buat benda ni, lain-lain semua akan ikut, okey? TikTok pun dah mula ikut sekarang untuk shipping semua sebagainya lah. So hari ni saya tak nak bicara tentang perkara tersebut. So sebagai seorang peniaga di marketplace atau di Shopee, anda harus mempunyai 5 funnel ini sebagai guide untuk anda berniaga, okey? So saya ingin terang pada anda dengan jelas 5 guide ini. So anda guna, tak kira harga naik ke apa ke berlaku, 5 guide ini akan membantu anda untuk anda memulakan perniagaan di marketplace atau di Shopee. Okey. So mari saya bagi guide yang pertama. Pertama adalah product winning. So katakan anda ingin berniaga di Shopee Anda tidak jual semua produk, okey. Anda nak jual, tapi anda kena buat kajian. Di mana kajian tersebut dari segi nilai harga, dari segi permintaan pasaran, dari segi demografi, apa yang audience nak, apa yang gift anda boleh kasih, ini yang harus anda tumpukan dahulu. Jangan tiba-tiba beli produk terus jual. Tidak boleh. Saya suka ni produk, saya nak jual. Okey, katakan sebagai contoh, anda ingin menjual tudung. Okey, anda memang tahu about tudung, anda mahir tentang tudung, tetapi anda kena tahu, tudung adalah sebuah pasaran yang tepu. Walaupun mintanya tinggi, maksudnya pasaran tepu adalah maksud orang ramai menjual tudung. Dan dia merupakan satu perniagaan yang amat sengit sekali. Termasuk juga jika anda menjual skincare untuk wanita, katakan. So dia juga merupakan satu perniagaan yang amat sengit. Boleh jual. Dan pada dasarnya, dia harga adalah anda boleh tentukan sendiri. Kerana dia berdasarkan pada nilai-nilai premium yang tertentu. Okey? So anda boleh jual. Anda jual tu. Okey, kata anda degil. Saya nak jual juga tudung. Okey? So anda telah mengambil, telah buat analisis jenis tudung yang mana yang sesuai dan apa yang diminta oleh ramai, bagaimana untuk mendapatkan stok untuk segalanya, harga berapa, untung berapa. So dalam keuntungan berniaga di Shopee ni, saya mencadangkan anda kena untung at least 30%. At least 30%. Kerana Shopee sentiasa menaikkan commission fee setiap tahun. So 30% adalah nilai harga yang orang kata paling rendah lah yang boleh saya berikan untuk anda. At least untung dah 50% ke atas is nice. Okay, so anda tidak perlu panik jika berlaku kenaikan commission fee atau sebagainya oleh Shopee. Okay, so anda sudah mempunyai product winning. Product winning adalah berupa analisis kajian, pasaran, demografi, harga, stok dan sebagainya. So anda sudah ada. Okay, so ini adalah base untuk anda membuat sebuah produk berniaga di mana-mana lah, di marketplace, terutama di Shopee, sudah ada. Okay, so anda kena, kemudian nombor 2, dipanggil sebagai product listing. So, anda menjual produk yang tidak dilihat dengan cara visual. Anda menjual produk yang secara online. Anda kena ingat, orang tidak melihat produk anda tersebut. Okay? So, perkara pertama yang perlu anda buat adalah memastikan produk listing anda bagus. Apa itu produk listing? Produk listing ni adalah di paparan hadapan, di muka hadapan produk, menjual produk anda di Shopee, katakanlah. Okay? So, yang pertama, gambar. Visual gambar anda haruslah betul-betul berkualiti dan menarik perhatian orang. Ini yang anda harus utamakan. Nombor 2, dari segi video yang pendek boleh buat membuat penarik perhatian orang membeli produk anda tersebut. Nombor 3, dari segi description. Description ni umpama macam copywriting. Untuk anda membuat, orang kata, menarik apa kelebihan produk anda, apakah pain point yang boleh anda berikan untuk mereka membeli produk anda tersebut. Okey. Kemudian pastikan anda punya attribute tu betul. Anda menjual tudung, tetapi anda punya kategori di bawah skincare. Tak boleh lah. Nanti dari segi algoritma Shopee susah nak detect. Itu semua anda kena ambil tahu. Okey. Ini dah perkara-perkara yang perlu anda tumpu dahulu. So dah ada produk, buat product listing. Dan product listing bukan masa yang cukup kata
mudah atau 2-3 hari boleh siap. Tidak, anda kena prepare semua material, anda kena check satu persatu dan pastikan ini sesuai bentuk. Nak jual tudung, ada gambar tudungnya, ada perlu atau perlukan orang, so anda kena kaji dan buat comparison dengan pesaing anda yang menjual tudung guna gambar orang atau jual tudung saja. So anda kena tengok. Okey, dari situ anda sudah punya produk listing cukup bagus. Okey, dan juga anda pastikan juga penuhkan ke semua saja 11 atau 9 image di dalam produk listing di Shopee, penuhkan juga semua tu. Itu yang anda harus buat, mengambil masa. So ini yang harus buat dahulu. Dah siap, okey, artinya anda sudah buat winning, anda sudah siap, anda produk listing yang cantik, anda rasa macam wah, ni produk listing ku ni yang terbaik lah. Okey, kita pergi balik kepada marketing. So marketing merupakan satu permainan yang cukup orang kata amat penting di dalam mana-mana bisnes online. So bila kita buat marketing ni terdapat beberapa cara. So biasa yang di Shopee kita akan berikan voucher, diskaun, bundle deal. Kita akan berikan ketiga ni. Ini ada pada biasa kita berikan sebab dia tidak impact sangat pada kita punya margin keuntungan. So kita akan mula memberikan voucher. So jika dapat voucher ni dapat dalam 10% anda punya offer kami untuk promosi, katakan. Lepas tu jika anda mesti diskaun. Okey, harga ni sebenarnya adalah RM40, kita diskaun sehingga 40%. Contohlah, memang kita itu adalah teknik perniagaan yang kita buat lah. Ada harga sebenarnya berjual 50 atau 70 jadikan 50. So ada tak untung lebih 50% ke atas, betul? So benda dia beli 3 dapat murah. So benda dia merupakan salah satu saya beri tips, salah satu yang cara cepat untuk dapat margin untung yang lebih tinggi. So marketing kena buat. Dan anda kena lihat marketing anda pula ada banyak bentuk. Sama ada anda ingin buat orang kata dari segi organik atau dari segi iklan bayar. So anda mungkin boleh buat iklan bayar di Shopee Ads. Okey, Shopee Ads kan macam berubah. Shopee Ads memang sentiasa berubah, tetapi dari segi asas tu saya kata tadi jangan terlalu fokus tentang benda-benda macam ni. Shopee Ads tu tetap sama, JMV ke apa kamu buat, dan jika kamu punya tu produk bagus, ramai klik in, tetapi tak beli pun tak bagus. Okay, so yang itu semua kita akan belajar perlahan. Alright. Kedua, dari segi Shopee Live kena buat. Kita kena buat Shopee Live, sentiasa tunjukkan tudung kita, barang kita. Itu semua tu ada plan untuk marketing anda. Siapa nak buat Shopee Ads? Dan ketiga, dari segi social media. So dalam perniagaan sekarang, marketing berada di mana-mana. Okey, anda tidak tumpu pada Shopee saja, menggunakan platform Shopee sahaja. Walaupun Shopee adalah merupakan salah satu platform yang terbaik di Malaysia yang menyumbangkan hampir 5 juta orang ke platform mereka setiap bulan. Okey, pada dasarnya jika anda membuat fokus di Shopee, saya sudah mencukupi sebenarnya, sebab dia paling tinggi membandingkan Lazada ke mana-mana. So itu adalah logik dia. Sebab tu anda patut berniaga di Shopee. Tetapi anda juga harus menunjuk anda punya produk di luar, di mana-mana. So seperti di social media, di Facebook, link ke Shopee anda, seperti di Instagram, klik ke buy ke Shopee anda. TikTok tak payahlah, sebab TikTok jual ke TikTok Shop, okey, tu tak nampak relevan yang kat situ. So anda harus menggunakan social media untuk orang kata memberi satu validation pada pembeli yang anda ada seorang penjual yang valid. Kerana dari segi marketing juga wujudnya scam-scam yang orang kurang percaya, betul. Online banyak scam. So artinya anda harus pastikan yang anda ni valid pun amat-amat penting. Yang orang boleh refer pada anda di Facebook anda, pergi ke Shopee, orang yakin anda menjual produk tersebut. Itu yang kita harus dapatkan. Dan bila anda buat marketing ini, salah satu aspek yang anda kena kejar jika berniaga di Shopee, anda harus mendapatkan review. Okey, permulaan saya tahu permulaan jika anda berniaga di Shopee tanpa review, kosong, adalah amat-amat sukar kerana mereka tidak yakin produk anda ni bagus. Dari review lah, orang biasa kita beli produk kan, kita akan tengok review produk ni bagus, ramai kata bagus-bagus lah, so orang akan mula membeli produk tersebut. So dapatkan review, dari situ anda punya strategi marketing anda haruslah kata permulaan memberikan offer atau free gift untuk mereka, voucher, diskaun, medali yang kau-kaunya untuk mereka, untuk anda punya kata launching
launching kedai Shopee anda, so dapatkan review tu penting dahulu. Tetapi terdapat teknik dia bagaimana untuk dapatkan review secara underground lah. Kita tak mau cerita benda ni lah, tapi review adalah penting. Dalam marketplace, review adalah amat penting. Okay, so anda dah faham. Buat marketing ini, anda kena kasi voucher, diskaun, ada program review yang bagus, dan anda harus pastikan anda punya produk ini terdapat di Facebook, di Instagram, link kepada Shopee anda. Jika anda anggap kedai Shopee itu sebagai main business anda, okay? Semua link ke situ. So, anda sudah mempunyai satu strategi marketing yang bagus, okay? Dan kemudian, anda juga harus belajar tentang membuat Facebook Ads, okay? Di mana Shopee juga memberikan penerangan dipanggil sebagai Facebook CPAS, di mana anda boleh linkkan anda punya produk jadi katalog di Facebook jadi Facebook CPAS, dan anda boleh membuat jualan, buat iklan di Facebook menggunakan Facebook katalog dibagi CPAS ini. Itu satu teknik marketing yang boleh ada jangkauan lebih daripada 5 juta orang di Shopee dan menggunakan Facebook Ads. Ini cara yang biasa kita gunakan. So anda kena faham semua dulu. Jangan fikir tentang anda punya yang benda-benda yang kita baca ni lah. Okay, anda dah buat tak benda tu semua? Dah buat sih, okay. Alright. Tak buat, layan benda dulu. Buat benda ni dulu, okay. Dan seterusnya nombor 3 ada dari nombor 3 lah, betul, adalah maintenance. So salah satu perniagaan di Shopee atau mana marketplace, jika kita tidak konsisten, so kita harus pastikan kita punya maintenance produk kita ada sentiasa up to date. Maintenance banyak seperti saya katakan tadi, stok sentiasa cukup. Pada tu masa bila anda punya jualan yang tinggi, tiba-tiba stok tak cukup, anda hold, anda punya algoritma Shopee akan mula drop. Anda akan mula start dari zero balik. So pastikan sentiasa ada top up anda punya stok dengan lengkap. Nombor 2 dipanggil sebagai improvement. So pastikan jika ada jual tudung ke apa, pastikan up to date lah. Jangan asyik menjual benda yang sama tetapi orang lain dah buat benda lain. So ini up to date bermaksud adalah membuat sentiasa melihat pesaing anda dan buat kajian dari semasa ke semasa. Mesti kena buat, okey. Dan pastikan jangan anda senang saya dah jawab orang ni senang hati. Anda tidak melihat orang lain. Okey, dalam bisnes, dan jika anda menjual produk itu berlaku, orang lain akan ikut menjual produk yang sama tau. Dan malahan mereka akan mula menjual produk itu lagi murah. Sebagai contohnya, dulu Tesla katakanlah, dua kereta elektrik kan. So sekarang banyak kereta elektrik melambat di seluruh dunia. So Tesla tak dikejar. Dari segi harga, dari segi kualiti juga. So sama juga perdagangan kita harus memastikan buat improvement, dan kita harus memastikan kita kehadapan dengan masa kita. Itu namanya maintenance. Lain pula dari segi anda punya maintenance seperti shipping harus betul. Kalau shipping Shopee tu minta 1 hari awal, kalau anda bawa seorang diri boleh lakukan, tak boleh minta tolong dengan wife ke dengan anak untuk pastikan shipping itu cepat. Ini semua mengelakkan penalty yang diberikan oleh Shopee pada anda nanti. Sama dengan Shopee Live. Jika anda mempunyai jualan yang tinggi, artinya anda mampu untuk mengupah orang, kita perlu orang bantu kita. Dalam bisnes tak ada bergerak sendiri. Jika makin berkembang, kita kena ada orang bawah kita untuk membantu kita. Itu pun harus anda lakukan. Alright. So dari segi maintenance, dari segi voucher, deadline dia, Shopee biasanya dia tak seperti marketplace. Lepas 3 bulan dia expired kan, anda kena update sentiasa untuk situ. Lepas tu anda pastikan anda punya visual atau ada kreatif di anda punya mana ni, product listing up to date. Jika ada gambar lebih cantik, masuk ada gambar lebih cantik. Jika ada apa-apa pengumuman untuk hari raya, ubah kat depan anda punya homepage di dalam Shopee selamat hari raya. Semua tu harus dilakukan mengikut keadaan dan situasi satu musim. Itu namanya maintenance. Yang ini harus buat dulu. Okay. So ini yang penting, tapi ramai tak buat. So sebab dia fokus tak commercial fee tinggi lah. Alamak, margin tu rendah lah. Alamak, kalau maju untuk rendah tapi awak jual sale tinggi jugalah ada punya revenue, betul. Itu dah bagi maintenance. Dan yang terakhir lagi saya jelaskan tentang advance sales. So advance sales saya terangkan tadi, dia melibatkan sangkut paut dengan anda punya marketing lah, di mana advance sales anda menggunakan menjual di luar dari platform Shopee. Okay, so seperti katakan tadi, menggunakan Facebook Ads, menggunakan Facebook Pages, menggunakan Instagram atau apa saja,
ada guna. Dan untuk advances ini pula, anda harus sentiasa tahu. Anda tidak boleh sentiasa bergantung pada Shopee selama-lamanya. Anytime dia boleh ban awak, anytime dia boleh ubah undang-undang, anytime macam sekarang ni. Pada tahun hadapan saya rasa untuk jual apa tu, contact lens tidak dibenarkan lagi. Dan kini fokus anda menjual contact lens, anda kena buat sesuatu. Tapi anda jangan tunggu sampai suatu perkara berlaku. Anda kena kembangkan bisnes anda menggunakan advances seperti membuat website. Betul, anda jual produk anda di website atau sales pages dan improve di sana. Dengan syarat anda kena Shopee dah konsisten lah. Ada punya semua dari segi produk listing anda bagus. Produk winning anda pilih lah tadi kan. Lepas tu marketing pun dah stabil. Maintenance anda pun dah stabil. So anda harus kembangkan ke satu tahap yang lain. Anda kena kejar ni. So satu cara yang biasa kita buat adalah kita pertama kita akan kembangkan ke marketplace lain seperti di Lazada ke, seperti di TikTok Shop ke, kita akan kembangkan. Okey, yang kedua kita akan buat satu website yang water pages menjual produk anda tentu. Kita akan test tu website dan kita jual lagi bagus, untung lebih banyak dari kita, tapi cost untuk minus sebuah website agak tinggi sedikit lah, yang cantik lah kan. Okey, so ini semua harus dibuat. So jika saya tanya saya pada saya perlu saya risau tentang masalah-masalah pembaruan yang oleh Shopee? Saya rasa tak perlu. Saya hanya perlu risau saya kena ban atau tidak, atau saya kena penalty oleh Shopee atau tidak. Itu yang perlu saya risau. Saya tak risau tentang commercial fee ke, tak perlu risau tentang apa-apa, kerana bajet tu saya 500 ke atas. Tetapi saya masih perlu membuat backup plan di mana saya akan menjual di Lazada, di TikTok, dan juga kalau saya rasa saya cukup yakin saya ingin bergerak sendiri, saya akan buat website saya sendiri. Dan artinya produk saya adalah produk yang premium, yang website yang sendiri, dan website adalah milik anda. Anda buat apa saja tanpa kena ban. Itulah yang cara yang terbaik. Inilah cara untuk berniaga di Shopee sebenarnya. Okay, so jangan fikir apa-apa. Dan untuk pengetahuan, saya memang ada memberikan modul untuk anda menjual masterclass untuk Shopee. 5 modul tersebut. Ini adalah dia punya funnel yang kami berikan untuk anda dari segi product listing, marketing, maintenance, advances dan marketing. Marketing saya boleh 5 tadi. Dah boleh 5 tu sebagai base kita berniaga di Shopee. Ini yang sebenarnya yang harus anda buat. Saya betul saya dah berniaga di Shopee lebih 5 tahun, dan saya, kalau nak tanya saya tentang evidence saya menjual sebagai dropship di Shopee, banyak evidence saya dah tunjukkan. So saya tak perlu nak tegangkan lagi. Anda percaya tak, saya itu nombor 2 lah. Okey, tapi anda fikir kembali, logik tak? Kami juga teman website kami sendiri semua untuk menjual produk digital. Kita improve sentiasa. Sebab kita tahu pasaran bisnes online ni sentiasa berubah dengan cepat. Sentiasa cepat ubah lah. Yang terbaru. Sekarang AI. Produk terbaru. Dulu kata ChatGPT, sekarang DeepSeek dah ada. Midjourney dah ada. Semua dah ada. So anda harus betul-betul fikir pada benda ni. Ni yang penting. Jangan fikir, jangan kata nak tembak aja. Tak guna lah, anda pinjam peluang. Anda ikut je. Okey, itu saya terang pada anda lah. Back to basic untuk berniaga di Shopee. Okey, untuk berniaga di Shopee lah. Okey, assalamualaikum saudara. Jika minat untuk pakai model-model kami yang lain, ada di bawah link bawah ni. Anda boleh lihat di website kami lah, apa yang kami berikan untuk anda. Okey, assalamualaikum.